Hello dan selamat datang semua. Hari ini, jom kita kupas satu topik yang sebenarnya sangat-sangat penting dalam hidup kita, kesantunan bahasa. Tapi relax, ini bukan kelas bahasa Melayu yang skema tu. Anggap je ni macam satu perkongsian tentang toolkit komunikasi yang betul-betul praktikal untuk kita guna setiap hari. Cuba fikir balik, pernah tak anda type message atau tinggalkan komen kat media sosial? Niat kita baik je, tapi entah macam mana, orang yang baca tu anggap kita ni kasar atau tak faham apa yang kita cuba sampaikan. Kan? Mesti pernah rasa kan? Aduh, geram betul bila niat baik kita tu tak sampai. Okey, jom kita fahamkan dulu apa benda sebenarnya kesantunan bahasa ni. Menurut tokoh hebat macam Puan Asmah Haji Omar, ia bukan sekadar cakap sopan. Ia lebih kepada satu seni atau satu strategi untuk pastikan mesej kita sampai dengan elok tanpa buat orang lain sakit hati atau salah faham. Jadi, untuk kupasan kali ini, kita akan bina satu kit alatan komunikasi kita sendiri. Mula-mula, kita akan tengok masalah yang sering berlaku. Lepas tu, kita akan kenal pasti 3 alat utama. Satu untuk bagi mesej kita jelas, satu lagi untuk seni menjaga air muka, dan yang ketiga, kompas untuk faham budaya kita. Akhir sekali, kita akan tengok macam mana nak guna semua ni dalam dunia moden. Baiklah, kita mulakan dengan alat pertama. Alat ni datangnya daripada seorang ahli falsafah, Paul Gris. Idea dia mudah je. Perbualan yang berjaya ni umpama satu kerja berpasukan. Ia ada peraturan asas dia untuk pastikan semua orang dalam tim tu faham antara satu sama lain. Nampak macam simple kan? Tapi inilah asas kepada model Grice. Bila kita bercakap, kita sebenarnya sedang bekerjasama. Matlamat utama kita sama untuk saling memahami. Ia macam kita sama-sama sedang bina satu jambatan kefahaman antara kita dengan orang yang kita sedang bercakap tu. So, macam mana nak bekerjasama? Grace bagi kita 4 rules yang mudah. Pertama, kualiti, cakap benda yang betul je. Kedua, kuantiti, bagi info cukup-cukup, jangan meleret-leret atau terlalu sikit. Ketiga, hubungan, jangan lari topik. Dan keempat, cara, cakap biar terang dan tersusun. Kalau kita langgar salah satu ni, kat situlah selalunya miscommunication bermula. Okey, tool yang kedua ni kita naik satu level lagi. Kalau tadi kita fokus pada kejelasan, sekarang kita masuk bab kecerdasan sosial. Ini bukan lagi pasal apa yang kita cakap, tapi lebih penting bagaimana cara kita cakap. Idea Leach ni senang je nak faham, bertimbang rasa. Fikir macam ni, dalam apa-apa perbualan, cuba kurangkan kesan negatif pada pendengar dan pada masa yang sama, maksimumkan kesan positif. Senang cerita, buat orang lain rasa selesa dan dihargai bila bercakap dengan kita. Tengok contoh ni. Beza gila, kan? Ayat yang tak sopan tu, direct attack. Tapi yang sopan tu, nampak tak? Dia puji dulu, dia iktiraf cadangan tu. Lepas tu, baru dia bagi pandangan lain dengan lembut. Inilah prinsip Leach in action. Dia maksimumkan rasa dihargai dan minimumkan rasa dikritik. Sekarang, kita masuk satu lagi konsep yang super penting yang kita selalu sebut-sebut. Air muka. Apa benda sebenarnya air muka ni? Ia bukan muka kita yang fizikal ni tau. Ia lebih kepada maruah, imej diri kita dan harga diri kita di masyarakat yang kita harap orang lain akan jaga dan hormati. Okey, air muka ni pula ada 2 jenis. Senang je. Muka positif ni ialah keinginan kita untuk rasa disukai, rasa diterima dalam grup. Muka negatif pula ialah keinginan kita untuk ada kebebasan, tak nak orang arah-arah atau kongkong kita. Kita semua ada dua-dua ni. Jadi, komunikasi yang santun, dia sangat pandai seimbangkan dan jaga kedua-dua muka ni. Baiklah, 2 tool tadi tu boleh dikatakan agak universal. Tapi tool ketiga ni, ini tool yang special. Ini kompas kita untuk budaya kita sendiri, terutamanya di Malaysia. Sebabnya, apa yang dianggap santun kat sini mungkin tak sama dengan tempat lain. Dengar betul-betul apa yang pakar linguistik kita, Puan Asmah Haji Omar katakan. Matlamat utama kesantunan dalam konteks kita, dalam budaya kita, adalah untuk menjaga keharmonian. Yang paling penting, jangan sampai orang lain rasa tak sedap hati, marah atau tersinggung. Jadi, menurut model beliau, nak jadi santun kat Malaysia ni bukan setakat pilih perkataan yang elok-elok. Kita kena scan dulu situasi. Kita cakap dengan siapa? Dengan nenek kita, tentulah cara bahasanya lain. Dengan kawan baik, lain pula. Dalam mesyuarat rasmi pun lain. Semua faktor ni, umur, pangkat, rapat ke tak, semua main peranan dalam menentukan bahasa yang kita guna. Okey, sekarang kita dah ada 3 tool yang mantap dalam kit alatan kita. Jom kita uji tool ni dekat medan perang komunikasi yang paling mencabar hari ini, iaitu dunia internet. Kalau kita fikirkan,
Media sosial dan ruang komen ni memang tempat paling senang nak jadi tak santun, kan? Bahasa rojak, typo, ayat yang terlalu direct dan kasar, semua ni boleh jadi macam bom jangka yang mencetuskan salah faham dan pergaduhan yang sebenarnya tak perlu pun. Tengok contoh komen ni. Aduh, komen macam ni, dia langgar semua rules yang kita baru belajar tadi. Prinsip Grice, hancur sebab tak jelas dan tak relevan. Prinsip jangka air muka, Leach dan Brown and Levinson, lagilah ke laut sebab ia terus serang peribadi. Model Asmah Haji Omar, langsung tak ambil kira adab dan konteks budaya kita. Gagal semua subjek. Jadi, bila kita dah faham semua model ni, kita sebenarnya ada kuasa, kita ada pilihan. Kita boleh pilih untuk jadi komunikator yang lebih jelas, lebih bertimbang rasa dan lebih peka budaya. Soalan terakhir saya untuk anda, lain kali bila anda nak type komen, nak balas mesej, alat mana satu dari kit alatan ni yang anda akan guna dulu? Fikir-fikirkanlah, sebab jawapannya mungkin boleh ubah cara anda berkomunikasi untuk selamanya.